Lelaki Gen Z gamers, dengar sini. Berapa jam sehari kau bazir main game, kejar rank, layan hobi yang tak tambah apa-apa nilai hidup kau? Kau tengok watak Papa Zola tu, bukan cerita pasal berseronok je, tapi pasal seorang ayah yang pikul tanggungjawab, kerja keras dan berdiri untuk keluarga. Bezanya dia kuatkan diri, bukan buang masa. Kau pula kalau terus leka macam ni, bila tiba masa jadi suami dan ayah, bila hidup makin keras, kau akan terkapai-kapai. Lelaki bukan dinilai dari high score game, tapi dari sejauh mana dia siap memimpin. Tukarlah fokus sekarang. Kurangkan game, kurangkan hobi kosong, upgrade diri, bina kewangan, belajar urus duit, bagi ada simpanan, upgrade kemahiran, tambah skill yang datangkan keuntungan, kumpul pengalaman, jangan jadi lelaki yang takut keluar zon selesa. Tambah ilmu, agama kuat, dunia pun kena ada. Solat jaga emosi, kawal mental bagi kuat. Masa moden ni bukan untuk puas berseronok, tapi untuk persediaan. Kau kena sedia jadi lelaki sebenar yang keluarga kau bergantung hidup nanti. Jangan nak enjoy je masa muda. Sikit-sikit sudahlah. Jangan berjam-jam buang masa. Orang lain buat duit guna internet, tambah ilmu guna internet, kau buat apa je?